Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mini bazar Ramadan kita dibuka hari ini. Okey, sambil-sambil tu kita promote. Dekat depan ni ada kedai Nazri Ayam Gunting. Boleh berbuka puasa dekat sini terus. Tapi saya tak pasti dia buka ke tak lagi petang ni. Takut dia lambat sikit. Hai. Lepas tu depan sana kita ada kedai Mokna dan kedai Faizal Yana. Itu pun kedai makan, boleh berbuka kat situ juga petang ni. InsyaAllah dia buka lah tu. Okey, jom kita pergi tengok lauk. Okey, kat sini kita ada daging salai. Macam biasalah daging salai ni killer. Lauk killer dia. Ayam lemak rebung. Menu yang ketiga asam pedas kari. Ikan masak kari, keli belada. Okey, tadi kita masak 10 ekor, dah tinggal 4 ekor. Okey, ni sayur masak budu. Sayurnya ialah jantung pisang, pucuk ubi, terung pipit, ikan bilis pun ada kan? Ada ikan bilis. Sambal tempe. Okey, yang ini tepung bungkus, tiap-tiap hari habis. Okey, terima kasih semua kepada yang pernah beli dan juga kepada yang baru nak datang hari ini. Lokasi dia depan pejabat YB, berhampiran kedai Mokna, berhampiran kedai Faizal Yana dan juga berhampiran dengan kedai Nazri Ayam Gunting. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Makanannya enak.